Hai, Assalamualaikum. Hari ni saya ada buat makan-makan dengan keluarga saya dan bersama dengan saya punya tim lah saya, bodyguard saya dan juga Abang Jo. So bersama dengan saya punya gardener saya yang orang kata terpalit. Gara-gara tu ia hampir dimasukkan penjara. Ni Abang Edi hampir dimasukkan penjara gara-gara Abang Edi dihimpit, orang kata dituduh oleh pembantu rumah saya kan, hampir. So sekarang Fitri pun telah diberkas. So apa kata-kata Abang Edi sampai Abang Edi pun terjebak dan saya memang kadang-kadang tertekan. So apa Abang Edi nak cakap dengan orang luar? Ada orang luar sana kan. Pada orang luar sana, orang kata saya ni kesalahan saya cuma beli handset dekat Bibik, sebab tu dia tarik saya terjebak dalam kancah ni. Tapi duit-duit tu memang saya tak curi lah. Memang tak curi. Tapi gara-gara ada handphone dia? Gara-gara ada handphone dia boleh lari kan. Orang kata dia dapat berhubung dengan dunia luar kan. Sebab tadi pun jumpa lagi handphone barang bukti yang dia orang jumpa lagi handphone? Jumpa je tu. Dia orang yang tok sebelah kan. Dekat tanah sebelah. Dah dapat. Lepas tu tak mengaku. Tak lepas mengaku. tu dia kata jadi pengemis pula. Dia kata jadi pengemis depan untuk beli handphone. Beli handphone. Dapat duit beli handphone. Dan dia pun ada nak bagi awak duit kan untuk kirim kan? Dia nak bagi saya duit untuk kirim, tapi dia menolak lah. Sebab dia tahu dah kalau kirim ke Indonesia tu duit yang banyak. Dia menolak. Sebab saya tak mau orang kata nanti orang tuduh saya ni berkomplot kan. Tapi dengar cerita sekarang dia dalam penjara. Ya. Apa yang berlaku dalam penjara? Cuba awak cerita sikit. Dalam penjara orang kata saling dia orang nampak kan, tuduh aku, orang kata tak mengaku siapa yang ambil, siapa yang kena lempak lah masing-masing. Masing-masing kena lempang sama sendiri. Lepas tu kalau dapat tak lempang, polis yang lempang kan. Alhamdulillah. Awak nasib baik waktu penjara. Alhamdulillah tu sebab orang kata saya cakap dengan polis dia ni orang baik. Cuma dia memberi ruang kepada orang tu. Masih berlaku. Masih tu. Saya bagi tahu polis jangan tangkap dia. Ada saudara marawat yang tengok ni. Saya kan bagi tahu dia tidak ada mencuri, tetapi dia orang kata menjadi orangnya lurus. Tetapi dalam masa sama punca ni ada melibatkan dia. Dia bukan mencuri, punca ada disebabkan dia juga lah. Jadi polis nak buat siasatan saja. So bagi pesanan pada saya nak pesan pada orang orang kata jangan orang kata berkompromi dengan benda-benda yang macam ni. Berhati-hati. Jangan terima nasib tu saya. Tu pun nasib baik saya terlepas. Kalau dengan orang lain saya tak tahu lah. Kalau ke penjara macam mana kan? Betul. Masih tu sebab orang kita tolong saya kan. Sama-sama. Saya pun minta maaf. Saya memang pun tertekan. Sebab selama ni saya tanya jawab awak senyap. Betul. Salah kau tahu cerita tapi kau ada jantar rumah. Pembantu rumah tu beromel dalam ni. Fitri pun bagi tahu tadi ada tengok live. Siapalah kat tempat saya tak marah. Dan dia ni pula tak membagi tahu, senyap aja. Lepas tu bibi tua tu pula tambah nama dia, cakap kau dapat duit. Dapat duit bawa keluar beg daripada rumah. Padahal tak ada pun. So saya pun secara jujur ni saya dah kerja dengan dia hampir 2 tahun, tak ada masalah. Jadi kepada saudara mara dia yang ada yang tengok itu, saya nak bagi penjelasan supaya orang kata jangan berfikiran negatif lah. So Abang Edi ni orangnya baik dan lurus. Okey, saya punya ni tanya. Okey, ucapan awak yang suami Indah apa cerita? Cerita juga. Siapa? Yang kita ada lagi 2 orang kena buru kan? Yang Indah dengan Indra suami ni. dia. Awak cerita kat sini. Yang Indra tu memang dia betul-betul lakonan sampai saya pun terpedaya. Sampai terpedaya saya pun tak tahulah. So disebabkan saya bagi jaminan pada Datuk, okey tak apalah, Indra tu bersama Indah disatukan. Tiba-tiba besok pagi dia berlari. So saya yang kena dengan Datuk lah. So sekarang ni memang saya dengan pihak polis bekerjasama nak cari dia orang lah. Itulah pasalnya. Mana pula Datuk ni? Sekejap Ya Datuk. Apa ini kalau sesiapa nampak muka Indah dengan Indra, minta beri kerjasama lah macam ni pada pihak polis IPD Sungai Buloh. Datuk. Okey, so hari saya dah buka puasa. Kepada anda yang nak tahu cerita lebih lanjut mengenai bibik saya, korang boleh ke YouTube TV Telajak Laris. Korang kena subscribe TV Telajak Laris. Okey? Dan TV Telajak itu ada semua cerita. Abang Jo yang handsome ni pun ada.
Abang Edi pun ada. Abang Edi boleh balik. Lepas buka puasa tolong saya ya. Okey, Dan pembantu rumah tak ada, Kak Abang Edi kena tolong saya. Boleh tu. Okey, esok tak ada dah. Nanti duit raya saya bagi ya. Okey, okey. Okey, sama-sama. Lain kali beli kalau kali handphone. Tak. Atau datang handphone kotor. Sama-sama, saya minta maaf. Lain kali belikan minta saya lagi handphone. Tak mau tu. Janji. Saya kena beli juga tu. Jangan bagi muka. Okey, Bang Edi, love you. Okey semua, anja-anja semua, anja. Kasihlah seterika Datuk. Datuk buka buku dulu. Okey, saya nak makan. Dan kepada anda semua kawan-kawan saya dekat Facebook, selamat berbuka puasa. Bye-bye.